Tuan-puan, kes-kes bunuh melibatkan anak-anak remaja, tuan-puan. Ada sebahagian dan segelintirnya dibuat analisa, ialah mungkin tak disedari oleh mak ayah terlalu sangat ketagihan kepada permainan game daripada satu stage kepada stage yang lain. Ada game yang bunuh orang, bila game tu dalam bentuk bunuh orang tu, dia ada keluarkan bunyi. Macam tu. Bila dia kena bunuh tu, cukup faham benda ni je. Satu kes, bunuh, orang terkejut. Kenapa sampai tikam lebih daripada 100 kali? Benda apa yang dah merasuk otak dia? Bila dikaji, dekati, tertuduh dan sebagainya, rupanya dia nak tunggu sampai keluar bunyi. Bunyi tu tak keluar. Sekali tikam habis. Puan-puan, subhanallah, takut ya Allah, ya Tuhan, anak cucu kita.